lagi orang kan. Yang hang mendadah celaka ni. Oi, bangang. Bebal. Apa yang kau merepek ni setan? Ha? Kamu baru bangun tidur ke? Ha? Isu pemandu babuk ni bukan benda baru. Oh, tapi itulah pelik kan? Dulu pakak-pakak senyap. Sekarang semua nak suruh Kerajaan Madani selesaikan 100%. Ha? Kerajaan Madani hari ini yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ha? Kerajaan hari ini memang ambil serius isu keselamatan jalan raya. Tapi jangan lupa, undang-undang dah lama ada. Operasi penguasaan dah lama dibuat. Kes macam ni bukan baru muncul semalam. Bila berlaku kes, terus salahkan kerajaan. Habis tu, sebelum ni, kamu buat apa? Ha? Kenapa tak bising dari dulu lagi isu pemandu mabuk ni? Ha? Ha? Ini bukan sekadar undang-undang. Ini soal sikap, disiplin dan tanggungjawab individu. Kerajaan ni, dia boleh perketatkan undang-undang. Dia boleh tingkatkan operasi. Kenakan hukuman lebih berat. Tapi kalau mentaliti tak berubah, masalah tetap akan berulang. Janganlah bila jadi kes baru, baru kau nak terpekik, terlolong macam ini. Kalau betul nak selesaikan, sokong penguatkuasaan, ubah sikap masyarakat, jangan politikkan semua benda.